Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mempertemukan kita dari berbagai fakultas, saya kira berbagai prodi untuk dalam majelis ilmu yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di ruangan yang sederhana ini membawa ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dalam Al-Qur'an disebut minatul umat ila nur, dari keadaan yang gelap tidak berperadaban kepada dunia yang berperadaban. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari, adik-adik mahasiswa yang kami muliakan, saya tidak akan memperpanjang mukadimah ini karena memang saya hanya memandu jalannya seminar ini. Maka dengan hormat kami mengundang kita semua menjemput hadir ke hadapan kita para guru-guru kita, narasumber kita. Pertama adalah kita undang Bapak Profesor Dr. Misri Muhsin untuk tampil di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu di konferensi ini antara Institut Alam dan Tamadun Melayu bersama dengan UIN Al-Raniri. Terima kasih kepada Pak Moderator, rakan-rakan ahli panel pembentang pagi ini, para dosen yang dimuliakan, para mahasiswa yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tajuk yang kita pilih pada hari ini adalah berkenaan Islam dan pendokumentasian digital. Beberapa hari saya di sini, saya sempat menziarahi beberapa tempat, termasuklah Masjid Baitur Rahman, Semalam Rahmatullah, beberapa kampung ya yang dilanda oleh tsunami kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 1999 saya telah mula berkhidmat di Institut Alam dan Tamadun Melayu, dan pada tahun 2000 saya bersama dengan rakan-rakan di ATMA memulakan projek pendokumentasian, mendokumentasikan bahan-bahan penyelidikan. Dan apabila berlaku tsunami 2004, saya merasakan terlalu kaget ataupun terkejut dengan peristiwa tsunami yang begitu dahsyat. Kerana salah satu khazanah warisan dunia, warisan Aceh, semuanya musnah. Bukan semua, tapi sebahagian besarnya musnah. Sama ada bahan yang ada di perpustakaan atau di khazanah di rumah masing-masing, ataupun library, maupun manuskrip ya, hancur, basah, rosak, musnah. Jadi saya bayangkan sebagai sebuah institut penyidikan, ya, kita harus memastikan bahan-bahan yang menjadi khazanah ilmu warisan ini haruslah didokumentasikan, bukan lagi dalam bentuk hard copy ya, tetapi perlu dipindahkan salinannya dalam bentuk digital copy ya, salinan digital, supaya mudah ya untuk kita melestarikan bahan-bahan itu dan mudah mahasiswa untuk membuat penelitian seterusnya. Jadi projek di ATMA ini telah bermula pada tahun 2002 dan berterusan hingga pada hari ini. Baik, kalau kita melihat, saya mulakan dengan sedikit latar bahawa Islam itu adalah din yang menjadi pelengkap ya kepada agama samawi, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup akhir zaman. Dan kita tahu bahawa tidak ada lagi Nabi selepas itu. Dan di zaman Nabi diutus itu tidak ada teknologi digital, tidak ada teknologi hologram, tidak ada teknologi
mobile pada hari itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang akan berlaku hingga akhir zaman. Diutus Nabi SAW itu kerana Allah Ta'ala maha mengetahui risalah Islam itu boleh sampai ke tangan manusia di hujung jari di akhir zaman. Jadi hari ini kita melihat bagaimana teknologi telah memungkinkan kita untuk menyampaikan maklumat, menyalur maklumat, menyimpan maklumat dan disampaikan hingga kepada hujung jari. Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum bil islami dinan. Jadi kita lihat bahawa memang telah sempurna agama ini, Islam ini, dan di hujung akhir zaman ini risalah ini akan sampai ke hujung jari manusia. Duduklah dalam hutan, duduklah dalam gua, duduklah di mana-mana, kita akan bertemu dengan maklumat. Jadi kalau kita tidak membuat dokumentasi, kita merasakan ruginya, kerana maklumat itu tidak sampai kepada yang lain. Baik, di dalam kehidupan manusia hari ini, teknologi memungkinkan kita merentasi sempadan, lokaliti, masa dan juga ruang tidak lagi menjadi masalah, dan teknologi menjadi satu rahmat kepada kita kalau kita menggunakan dengan betul, dan boleh menjadi balak atau bala kalau kita salah guna teknologi itu. Dan dalam surah Al-Isra, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Ta'ala telah mengajak kita berfikir bagaimana persoalan masa dan juga jarak itu secara fizikalnya telah pun dipendekkan. Masa yang panjang bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu telah dipendekkan, dan Nabi SAW itu dibawa, bukan dia pergi sendiri, tapi dibawa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maknanya bukan Nabi yang bergerak, tapi dibawa, asra, dibawa oleh Allah melalui perjalanan yang menggunakan kenderaan namanya buraq. Jadi kalau saya ambil sekeping kertas, saya pinjam Dr. Syukri, katalah waktu masa itu dari sini ke sini Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu panjangnya begitu, tetapi masa itu telah dilipat, kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa, maka masa yang panjang itu menjadi pendek dalam satu malam saja. Itu semua di bawah kuasa Allah SWT. Terima kasih Dr. Syukri. Jadi dalam perjalanan itu kita melihat satu bentuk pendidikan dan skrin media yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Dalam perjalanan daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa sampai ke Madian, daripada Madian dibawa naik ke Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan itu digambarkan oleh Allah SWT kepada Nabi akan hal-hal yang berlaku dan mungkin akan berlaku dan akan berlaku di hari akhirat. Skrin itu digambarkan di kiri dan kanan perjalanan, dan beliau melihat bagaimana tukang dandan rambut isteri Fir'aun, dia melihat bagaimana bau, dia merasakan satu bau wangi, di mana bila ditanya pada Jibril, dia berkata inilah tukang dandan rambut isteri Fir'aun yang dibunuh, direbus dalam kuali panas dan mati kerana menolak Fir'aun sebagai Tuhan dan menerima Tuhan Nabi Musa sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Dan bau itu bau yang amat wangi. Dan apabila dalam perjalanan sampailah kepada Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan pulang Nabi bertemu dengan salah satu kabilah Arab. Itu fizikal untuk melihat kabilah Arab yang sedang menuju ke Mekah. Dan apabila Nabi sampai ke Mekah kembali bertemu dengan Abu Lahab, Abu Lahab bertanya apa cerita yang baru. Jadi kalau orang jahat ni selalu tanya apa cerita, Nabi kata saya baru pulang daripada Masjidil Aqsa. Kamu baru pulang Masjidil Aqsa? Betul kamu baru pulang? Ya, saya baru pulang. Jadi Abu Lahab kata boleh aku kumpulkan penduduk Mekah untuk mendengar cerita kamu. Dan Nabi kata bersetuju, dan maka dikumpulkanlah. Dan apabila dikumpulkan tu dengan harapan, Abu Lahab mengatakan kalau inilah peluang untuk menunjukkan Nabi ini adalah palsu, Muhammad adalah palsu,
maka inilah peluangnya. Tapi apabila berdialog, soal jawab, tanya jawab itu, Nabi SAW dapat menjawab dengan baik. Dan Nabi SAW digambarkan di hadapannya tentang kedudukan Masjidil Aqsa, berapa tiang, berapa tingkap seumpamanya. Itu dipanggil hari ini kita boleh lihat dalam bentuk inilah, macam pancaran kan, ditembak dalam hologram. Nabi SAW dibuka hijab, matanya boleh menjelaskan setiap satu jawapan-jawapan yang di soalan-soalan dia tanya kepada Nabi. Ini bermakna dokumentasi Allah ini ya di Lauhul Mahfuz itu sampailah kepada di depan mata Nabi SAW, itu digambarkan begitu mudah, begitu senang. Walaupun ketika itu tidak ada media ya seperti itu. Dan dalam implikasi dalam pendidikan ialah apabila kita mengajar, mendidik orang, penggunaan alat bantu mengajar ni adalah satu bahan yang dapat memudahkan orang memahami. Selain daripada buku, kertas cetak, selain daripada lisan, harus juga ada bahan untuk kita menggunakan supaya boleh dilihat dan dapat diingat lebih lama. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana manusia hari ini mengikut laporan ini menunjukkan hampir 8 bilion penduduk dunia ini yang mempunyai media ataupun pengguna media sosial melalui teknologi mobile ni 50% daripada 7 bilion ini. Jadi hampir setiap orang yang ada dalam bilik kuliah ini mempunyai HP. Ada siapa yang ada 2 HP? 1 HP, 2 HP. Semua orang ada HP ya, handphone ya. Tak pasti tak ada orang yang tak ada. Artinya hujung jari sudah ada maklumat. Dan di dalam kajian yang dilakukan oleh beberapa pihak di peringkat dunia mendapati bahawa setiap saat manusia yang ada teknologi mobile ni akan masuk dalam Facebook setiap saat seramai 1 bilion. Satu saat ada 1 bilion yang login. Satu saat ada 41 atau 40 juta message dikongsi dalam WA. Dalam satu saat 41 juta. Dan ada 4.5 juta orang menonton YouTube setiap satu saat. Artinya risalah Islam ini yang Allah Ta'ala hantar kepada Rasulullah SAW ini memang sudah sampai akhir zaman dan akan dapat ya dicapai oleh setiap manusia yang ada teknologi. Baik. Jadi kalau begitu usaha dakwah ya, usaha untuk menyampaikan mesej ini sudah pasti dapat dilaksanakan dengan baik. Dan dalam dunia pendidikan dan penelitian kita harus ada bahan dokumentasi supaya masyarakat boleh akses. Jadi untuk itu kita bercakap tentang big data ataupun data raya, di mana data raya ini kita telah bangunkan 2002, tetapi apabila datang gelombang revolusi industri keempat ataupun dipanggil Fourth Industrial Revolution, bercakap tentang big data. UKM sudah ada big data, atau sudah ada big data mengenai pengajian alam Melayu. Jadi kalau dilihat di sekarang ni di Malaysia sudah mula unit pembenaran tadbiran perancangan Jabatan Perdana Menteri ini sudah mula banyakkan big data. UiTM MARA di Malaysia juga sudah mula memulakan projek big data. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan big data, adakah dia database biasa? Bukan. Adakah database nama-nama orang? Bukan. Dia lebih daripada itu ya, dia mempunyai content knowledge ya, bukan information tapi content. Berbeza antara content knowledge dengan information sekadar maklumat, tapi content knowledge ialah bersandarkan kepada ilmiah, bahan-bahan ilmiah ini dikumpulkan. Jadi ada 4, mengikut IBM ada 4 faktor yang menentukan sama ada dia database, data raya ataupun bukan data raya. Yang pertama, volume. Jumlahnya begitu padat, terlalu banyak ya, dan beyond expectation, itu volume dia terlalu padat. Nombor 2, velocity. Akses ataupun kelajuan untuk mendapatkan bahan ini mudah. Jadi kalau susah bukan database itu. Variety, ada kepelbagaian format data, maknanya ada teks, ada format media yang lain seperti grafik, animasi, video, audio seumpamanya. Dan akhir sekali ialah veracity. Veracity ialah kesihahan data. Ini bukan berita tetapi maklumat, ilmu, content knowledge yang telah disahkan. Baik, jadi kalau ini saya tunjuk sikit saja revolusi industri keempat yang
Dia ada 9 hal yang kita lihat, tapi dalam revolusi industri keempat ni melihat salah satu aspek ialah big data yang dalam bulatan merah yang ada anak panah itu. Dan pada masa depan kita melihat bahawa World Wide Web ataupun teknologi Web 1.0 sudah selesai. Sekarang ni sudah beralih Web 2.0, social web, dan pada tahun depan sudah mula beralih pada 3.0, semantic web dan intelligent web, ya, dia selepas daripada abad ini. Okey, ada lagi? Okey, ya. Baik, ini data mengenai pengalaman kita. Pertama, ya, saya harap ya, okey. Dia bergerak-gerak, ya. Okey. Mungkin longgar ini aja. Okey, ini bermula tahun 1999 kita telah memperkatakan tentang big data. Kemudian dengan bantuan Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri ini pengarah di Atma ketika itu, bersama Profesor Dr. Ding Chumeng, kita telah mendapatkan grant untuk membinanya. Daripada tahun 2000 85,000 dan kita dapat 500,000, kemudian dapat 3 juta dan seumpamanya lah, ya, hinggalah kita dapat membangunkan 13 pangkalan data, ya, dengan 3 juta digital entries. Dan di sana kita ada satu konsep. Saya tak tahu di Indonesia ni ada kasut bata. Kasut bata ada, ya. Ya, dulu di Malaysia kasut bata. Kalau pergi sekolah mesti pergi kasut bata, pergi kedai, ya, gedung kasut bata, beli kasut bata baru pergi sekolah. Jadi dalam pengajian Melayu ni, ya, harus datang ke portal malaycivilization.com, dapatkan bahan daripada Atma, dah tengok apa ada, baru pergi ke lapangan, baru kutip data. Ya, jadi konsepnya kita mula-mula ke Atma, kemudian barulah ke lapangan. Jadi kita ada 3 juta entry, text, image, audio dan seumpamanya. Jadi kita ada 53,000 makalah, 53,000 makalah, dan akan ditambah lagi dengan makalah baru sehingga mencapai 100,000 nanti, yang dimasukkan dalam padat. Padat ialah pangkalan data alam Melayu, dan ada 13 lagi pangkalan data lain dan saya akan sebut sebentar lagi, dan dia telah menjadi e-library, ya, kepada banyak universiti terutama di Indonesia dan juga di Eropah. Malah orang dari Leiden juga datang ke Atma untuk mempelajari bagaimana untuk bangunkan database ataupun data raya ini untuk Leiden, ya. Kita telah hantar satu orang dosen ke sana selama 3 tahun untuk membantu Leiden untuk membuat ini, ya. Jadi sekarang Leiden sudah ada bahan-bahan digital yang kita boleh akses, yang mana orang-orang Belanda bawa lari manuskrip Melayu, ya, bawa ke Leiden, dan kemudian telah pun disimpan di sana. Sekarang ni sudah ada versi digital yang kita perlu bayar untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Baik, saya ringkaskan proses pembangunan portal ini ada banyak lah, ya. Nanti kita boleh kongsi kalau hari ini Araniri ingin mengambil inisiatif membina database ataupun data raya ini, Atma boleh bantu bagaimana untuk, ya, menyelaraskan proses ini. Dan dia melibatkan saintis maklumat, pustakawan, teknologis, penerbit, ya, sarjana, pengatur cara atau programmer untuk melakukan ini. Dan ini adalah laman yang pertama dulu, bentuknya begini 2000 hingga 2009, kemudian berubah wajah kerana persoalan teknikal, dan akhir sekali kita sudah ada yang baru, iaitu malaycivilization.com.my. Jadi para hadirin dijemput, ya, diundang bersama-sama untuk masuk ke dalam malaycivilization.com.my untuk melihat database yang ada di sini, ya, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Okey, jadi yang terbaru ialah seni silat Melayu, etnosains perubatan alam Melayu, ya, yang sekarang sedang diusahakan, dan kita akan usahakan juga kalau Dr. Syukri sudah ada, mungkin kita boleh fikirkan bagaimana untuk memasukkan manuskrip Melayu dalam nanti, ya. Okey, saya kira sebagai kesimpulan untuk meringkaskan waktu, data raya adalah satu kemestian, ya. Ini kalau wajib, dia kata hukum Islam ni wajib, ya, dia bagi saya fardu kifayah lah, ya. Masih kemestian tapi barang fardu kifayah. Jadi kalau ada orang lain buat, orang lain tak payah.
Ya. Baik, pada umumnya data raya ini berkhidmat pada pelbagai pihak. Untuk penyelidik, sarjana dan pelajar, mereka dapat akses data makalah-makalah. Kemudian bagi yang membuat polisi, iaitu pentadbir, manajemen, data raya boleh menjadi rujukan penting bagi pihak yang merancang program untuk masa depan. Dan seterusnya bagi pihak media dan perpustakaan, data raya menjadi sumber akib maknanya untuk tahun-tahun yang puluhan tahun akan datang dia menjadi akib. Cukup penting untuk menyimpan bahan-bahan ini. Dan akhir sekali, data raya ini bukan saja menjadi aset ni satu benda yang berharga lah kepada ATMA, tetapi juga dalam pengajian alam Melayu yang tertua di Malaysia, tetapi juga menjadi khazanah terbesar di Nusantara. Mungkin arahan ini kita boleh kerjasama untuk bangunkan satu data raya yang berkaitan dengan Islam atau manuskrip Nusantara yang boleh dihimpunkan kerana ramai pakar-pakar yang ada di sini Jadi begitulah, kita harus berfikir lokal tetapi bertindak global boleh keluar itu, berfikir lokal bertindak global. Sekian dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sofian Husin yang telah memberi banyak, orang Malaysia kata, maklumat, informasi kepada kita, menyajikan data-data tadi. Saya tidak dalam kapasitas menyimpulkan karena memang semuanya ditampilkan melalui slide, tetapi satu penekanan yang penting